Makanan raya Malaysia versus makanan raya Indonesia. Yang mana lagi power? Bila raya, benda yang paling istimewa adalah makanan. Namun, antara Malaysia dan Indonesia mempunyai kesamaan yang hampir sama. Tapi, rasa yang mana lagi power? Yang nombor 5 ni confirm jadi isu panas sikit, rendang Malaysia dan juga rendang Indonesia. Biasanya rendang Malaysia biasanya dia berkuah dan basah sedikit. Ada rendang daging dan juga rendang ayam. Rempahnya kuat dan rasa pedas-pedas manis macam tu. Biasanya makan dengan lemang dan juga nasi impit. Manakala rendang Indonesia pula memanglah legend. Dia agak kering hingga kadang-kadang warna hitam. Daging direbus sangat lama hingga juicy dan lembut apabila dimakan. Menurut CNN, rendang Indonesia pernah menjadi makanan tersedap di dunia. Wow! That was amazing! Korang setuju tak ke rendang Malaysia lagi sedap? Yang keempat, lemang Malaysia versus lemang Indonesia. Kalau kat Malaysia, kalau tak ada lemang, tak lengkap lah raya tu. Pulut dicampur dengan santan dan garam, dibakar dengan buluh. Luar dia garing dan dia lembut dan wangi. Paling sedap bila makan dengan rendang dan juga serunding. Kalau Indonesia pula ada lontong dan kuah kuning ataupun gulai kuning lah. Nasi impit versi Indonesia tapi dimakan dengan kuah lodeh. Kuah santan warna kuning, ada sayur, tempe, tahu dan juga udang. Tapi yang paling best tambah dengan sambal goreng. Memang terbaik. Mana pilihan korang? Ting lontong ataupun ting lemang? No thanks, I choose life. Yang ketiga, ketupat Malaysia versus ketupat Indonesia. Di Malaysia ada dua jenis ketupat palas dan juga ketupat nasi. Ketupat nasi dia berbuat daripada daun kelapa, dimakan dengan rendang ataupun kuih kacang. Manakala ketupat palas dibalut guna daun palas, ada yang kosong, ada juga yang dimakan dengan pulut manis, biasanya di belah Kelantan. Di Indonesia ada juga ketupat tapi cara makan dia lain sikit. Ketupat dimakan dengan opor ayam, sambal goreng dan kuah santan. Kadang-kadang ketupat ini lebih besar dan lebih padat. Ketupat Malaysia ke ketupat Indonesia? Yang mana boleh menang? I do not like to have to choose. Yang kedua ni sedap sikit, sate Malaysia versus sate Indonesia. Kalau di Malaysia biasanya sate ayam, sate daging dan juga sate kambing. Selalunya dimakan dengan kuah kacang, timun dan juga bawang. Tapi yang paling sekali bila dibakar dengan aram. Dia punya aroma tu memang padu lain macam. Kalau Indonesia pula memang banyaklah variasi sate-satenya. Antaranya sate badan, sate ayam, sate kambing, sate daging. Sate padang kuah yang pekat berwarna kuning, rasa rempah yang kuat. Sate Madura ada kuah kacang tapi lebih pedas dan manis. Sate kambing dia agak besar yang dimakan dengan kicap dan juga bawang. It's delicious. Dan yang pertama adalah kuih Malaysia versus kuih Indonesia. Kalau bab kuih raya ni, saya cakap wawah, Malaysia lah juara. Really? Kita ada kuih tak, kita ada semperik, kita ada Elmer London, kita ada batang buruk. Tapi yang jadi masalahnya, kalau datang rumah orang tu, tak ingat dunia makan tu. Tak ingat tetamu lain. Habis dimakannya. Tapi Indonesia pun power bab kuih raya ni. Antara kuih raya yang famous kat Indonesia adalah nasta. Dia macam sama juga macam tak nanas tapi dia lebih padat dan tebal. Yang kedua, kastengel. Kuih keju rangut yang makan sekali pasti nak lagi. Yang satunya kuih puteri salju, rasa lembut dan cair dalam mulut. Sedap. Dan yang terakhir, lapis lengit. Kuih yang berlapis-lapis dan kaya dengan rasa rempah. Jangan lupa like, share and subscribe. Yang mana korang rasa juara? Malaysia ataupun Indonesia? Cuba komen.